Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Pengerusi Tetap, terima kasih Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Presiden, Naib Presiden, Ahli Majlis Tinggi, perwakilan pemerhati yang saya muliakan. Dari 6 Anwar Ibrahim. Rumah do. Ek di Cerotokun dan ek lagi di Jabatan di Kuala Lumpur. Pejabat pun do. Satu di Jabatan Perdana Menteri, satu di Kementerian Kewangan. Isteri do. Itu yang mustahak. Ikut cerita 8. Tapi yang sebenarnya satu sahaja. Kata dalam Urdu Hindi ni, Jak payar kisisi hota hai aur dil ke leherai ajal ke kaogi. Maknanya agak saya lah. Kalau tak pakai otak, ajal dah dekat nak sampai. Ni bab janggut ni. Ni Presiden dengar sikit. Ya, janggut ni. Dia sunnah. Sunnah Nabi. Sebab ada rahsia sikit di sebalik janggut ni. Sungguh. Kerana mula-mula jumpa Azizah di hospital. Kita semara di hospital. Jumpa. Mata bertentang mata. Lidah kelu tidak terkata. Hanya senyuman yang menggoda. Janggut segak menyeri rupa. Macam mana nak cukur je fikir dia. Yang lain daripada itu memang saya sensor ceritanya. Tapi saya tahu Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad dengan Kak Siti Asmah pun ada cerita juga. Dia ingat kita tak tahu. Bila mula berjumpa di Universiti Singapura, kita tanya yang Siti Asmah terpegun sangat dengan Dr. Mahathir ni apa dia? Jawab dia, kening, hidung dan sideburn. Tapi bila dalam tengok tu, orang tua haji tu ada sampai menangis. Dia kata apalah politik sampai macam ni. Apa nak jadi? Jadi saya pun sedih juga lah. Surat layang ni bukanlah baru. Banyak kali dah. Bertubi-tubi. Macam-macam jodoh lah dah. Tapi kali ini nampak lebih sangat. Sebab itulah saya buat laporan polis pada 15 Ogos. Saya terima kasih pertamanya kepada Azizah. Saya nampak sikit juga. Dia kata, lah you ni nak, you tahu kan, you dah politik tu macam tu kan? Dah sungguh. Keluarga, rakan-rakan yang bersimpati, berdoa dan sembahyang hajat dan sebagainya. Datuk Seri Presiden pun dia jumpa, sabar. Dan really was a great help. Sebab dia kata, dia sabarlah, benda ni tahu. Saya pun dia kata banyak kali dia kena termasuk yang bini Cina Singapura. Yang itu baru dia beritahu, bukan, saya duk agak boleh jadi betul. Dan melawat kat semua, saya
Kak Asma, don't worry. I'm with you, don't worry. Kalau saya dengar apa-apa, saya beritahu. Tapi seperti mana kita tahu manusia basah hati terasalah juga sikit. Akar nibung meresap. Akar mati dalam perahu. Terbakar kampung, kelihatan asap. Terbakar hati, siapa tahu. Tahun lalu, kalau tak salah, 2 tahun yang lalu, saya cerita tentang burung botak ni. Burung yang botak kepala kerana diketuk oleh tuan dia. Kerana burung ni duduk dalam kedai, tumpah minyak wangi. Tuan dia marah, ketuk. Burung ni pandai bercakap. Kena ketuk, merajuk, tak mau bercakap lah. Jadi, dia duduk, dia diam. Satu hari, Tok Guru mari. Ahli falsafah saya kira. Kepala dia botak. Jadi burung tu baru dia rasa semangat balik. Dia kata, memanglah saya tunggu sekian lama. Kita ni rumahnya senasib. Tuan, berapa kali kena ketuk kepala? Orang yang duk buat fitnah, surat layang, kabar-kabar angin palsu ni, macam burung botak tu juga. Betul. Dia kerja tu, dia ingat kita kerja tu. Dia kalau kaki judi, dia ingat kita mesti kaki judi. Kalau dia kaki tu, dia pun ingat kita kaki lagu tu. Ini yang problem kita ni. Tapi dah ada tu saya kata sabarlah. Kalau tak sabar, Tapi yang tu presiden kita betul lah. Dia tengok saya itu sikit, dia buat renung, dia pun buat sedih sama. Yang tu yang susah dia ni. Tapi berhentikanlah. Sudah. Kita ada agenda, kita banyak. Ekonomi kita kena tangani dengan baik. Kewangan negara kita mesti kita kukuhkan. Politik kita mesti kuatkan. Ini yang patut kita kerjakan. Sudah. Jangan lagi dah. Gunakan dan turun darjat kita. Kita dijadikan oleh Allah SWT. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Darjat yang baik. Jangan kita hina diri kita. Asfala safilin. Sehina-hina makhluk dan kejadian. Jangan. Dari Bintan ke Tanjung Kandir, ramai pengembara bermain takau. Lagi berhadapan mulutnya manis, dalam sembunyi menanam ranjau. Dan dalam heboh-heboh ini, Datuk Seri Presiden terpaksa buat beberapa kenyataan, termasuk menafikan saya dah letak jawatan Menteri Kewangan. Sebenarnya sepanjang 2 bulan ini, 8 kali dah saya letak jawatan. Kalau ikut cerita, jumpa aja letak jawatan. Minggu dengarnya, minggu tak jadi minggu ni, minggu depan. Tak jadi hari Selasa, hari Rabu. Paling akhir hari Rabu sudah dengarnya saya dah letak jawatan. Yang mana saya letak jawatan sangat pasal. Berikut adalah berita terkini mengenai pelucutan Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Kenyataan 3 perenggan yang dikeluarkan oleh Jabatan Perdana Menteri jam 5.30 petang menyatakan Yang di-Pertuan Agong Tuanku Jaafar telah pun dimaklumkan mengenai pelucutan jawatan Datuk Seri Anwar. Kenyataan itu menjelaskan Anwar juga dilucutkan daripada jawatan-jawatan yang dipegangnya selaku Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan. Ini dia hikmah dan kebenaran. Bahawa dalam sejarah